آمين ونعين من شرورها وبضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا ولا قوة إلا بالله. Allah Ta'ala kembali untuk kita melihat pengajaran ayat Allah Ta'ala suratul Kahf sampai pada ayat 5 lil masjud Adam sajadu la iblis Rabbi khidhu zur awliya min wa'adu zalimin badala. Nah, ketika kami firman kamu sujudlah bagi iblis dengan jin, dia menderhakanya teman pemimpin selain dari jika alam boleh berganti dari Allah ayat dalam tentang kafir kan tentang yang telah kita bincang sebelum daripada pada kita semua tentang baik daripada kita kita yang akan di semua amal Allah sedikit saja kisah ya diselitkan tentang kisah musuh manusia yang utama iaitu iblis laknatullah yang saya nak kongsi sikit sekian sekali dengan iblis. Jadi ini ulang juga hampir sama di dalam ayat yang berkaitan dengan kisah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada seluruh ya dan makhluk yang untuk sujud, semua mereka sujud kepada Nabi Adam. Sujud Adam ni bagaimananya wallahu a'lam. Namun sujud hakikat sungguhlah. Sujud sungguh. Macam sujud sebenarnya kepada Adam dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sujud makhluk jawab tak dibenarkan. Tak boleh sujud pada makhluk. Kami menyuruh dalam bab ini. Dia pun dalam bab lain tidak dibenarkan. Ya, kerana Nabi SAW ya, Badui kalau tak silap saya masuk Islam, dia meminta izin daripada Nabi SAW untuk sujud Rasulullah SAW. Nabi kata kalau diizinkan manusia sujud sesama manusia, aku tahkan isteri untuk sujud kepada suami. Ya. Jadi sujud manusia tidak dibenarkan sama. Kalau kita tengok belakang segelintir lah ya. Seorang perempuan satu-satu. Ini perempuan sesat yang keterlaluan ya. Pada mereka dan sebagainya dan itu semua gunakan. Jadi sujud ini andaikan sujudnya sujud hakikat maka ada pengecualian. Kerana ini perintah Subhanahu. Jadi bagaimana kita pun semua malaikat sujud sahaja ya. Surah Baqarah iskaba wasra minal kafir. Jadi iblis ni dia pun tak Allah Subhanahu Wa Taala ingkarnya dia dan itu masuk dengan orang-orang yang kafir. Kemudian kita kaji balik iblis. Apa iblis ni? Iblis adalah ayat yang juga menyebut minal jin ya. Jadi makhluk ni Allah cerita Quran lah yang kita tak tahu yang dicerita daripada binatang sebagainya. Pertama manusia dululah malaikat manusia tiga je. Malaikat
manusia. Okey, jadi tak ada lagi. Jadi syaitan ni atau iblis ni dia dari kumpulan jin, ya. Diciptakan daripada api. Okey, kita maklum semua. Jadi dia sebahagian daripada jin, ya. Dia bukan daripada kumpulan malaikat. Dan mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu taala awal lebih daripada manusia. Berapa tahun wallahu a'lam. Dan itu di bumi ni penuhi oleh jin, ya. Sebelum Nabi Adam ke jin lah yang makan bumi ni, ya. Okey, itu bahasanya. Dan masuk iblis, ya. Iblis pun sama, okey. Di kalangan ayat kita bahkan ada yang mengatakan tuan-tuan dia ni turun naik bumi ke syurga, tuan-tuan sekalian. Dan antara keistimewaan juga diberikan, ya, untuk dia menjaga pintu syurga. Jadi hebatlah dia, tuan-tuan sekalian, iblis ni, ya. Nama dia iblis sebab pada Nabi sekalian, maka ini kita okey. Jadi iblis ni, tuan-tuan, nama dia, ya, yang kata azam semua itu semua tak berkuat, okay. Jadi namun Nabi yang semua keturunan iblis. Hukum syaitan sebab dia iblis, nama dia sebab dia syaitan. Syaitan ni berontak, maka syaitan. Umar radhiyallahu pada satu ketika teruskan naik kalda, ya, dan naik kalda melompat hampir jauh dia, maka saya lebih kurang dia kata berjuang sekali, menunjukkan kadar melompat ke dia tu adalah kata syaitan masuk bersikit syaitan tadi. Jadi dengan sini untuk kepada kita semua manusia yang ialah syaitan laknat yang saya sampai kita dan muka hafal ahad ilai bani, ya, Allah tusyrik, ya, jangan kamu menyembah, ikutlah innahum mubi. Jadi Allah istiharkan musuh yang paling utama adalah syaitan Allah, ya. Nanti kita ulas sikit ini kemudian. Jadi itu puncalah, ya, mengingat bahawa iblis adalah musuh manusia yang utama. Ketika sikit kan, ya, Allah katakan kepada iblis adalah kerja-cerita untuk enggan. Mengapa pada iblis adalah kerja-cerita untuk enggan, mengapa sujud. Kemudian dia sombong, ya, disebut pada Allah Subhanahu Wa Taala mengapa suruh dia tunduk hormat pada Adam, ya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Tengok tu sekarang ayat ni, Quran sekarang dia membawa pada kita satu gambaran yang cukup indah, cukup memahami. Syaitan ni iblis ni dalam keadaan dia tak setuju perintah Allah, dia sebut khalaqtahu. Ni yang dia sombong tahu, ya, engkau ciptakannya daripada tanah, engkau ciptakan aku. Dia tak kadau ke diri tu. Terus dia sebut tu, engkau ciptakan aku. Dia tahu tu, dia iktiraf, ya, Allah yang cipta dia. Dah tu bila Allah cipta ikut je lah, ya, engkau ciptakan aku daripada api, dia kata, ya. Jadi dia tak setujulah, ya. Jadi kesilapan dia di sini, yang pertama dia sombong, ya, enggan tunduk perintah Allah. Kedua, hasad dia kepada Nabi Adam, ya, dengki dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Adam ni dihormati, ya, suruh dia untuk menghormati Nabi Adam. Lalu dia pun enggan, ya. Mengapa? Sebab dia bangga, dia merasakan bahawa dia mulia daripada Adam, dia diciptakan dari api. Ini kesilapan dia sendiri yang pandai-pandai membuat penilaian. Engkau ciptakan dia daripada tanah, engkau ciptakan aku daripada api. Siapa mengajar pula api lebih mulia daripada tanah? Pandai-pandai pula dia mereka. Ini teruskan kita dalam beragama kita maklum, tak boleh untuk kita membuat suatu hukuman, pandangan, penilaian berdasarkan akal kita, tak boleh.
Dia mesti berdasarkan ketentuan syarak. Agama ni tuan-tuan sekalian kebanyakan ikut akal juga, ya, berdasarkan akal. Tapi bukan akal tu muktamad, ya. Akal itu semua dipandukan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bab-bab tuan-tuan sekalian yang tak masuk, tak boleh nak fikir dengan akal. Untuk sekarang buang air kecil, kita buang air kecil tuan-tuan sekalian, ya, air kencing tu najis, ya. Diperintahkan untuk kita apa? Uduk. Nah, contohnya keluar air mani itu suci. Tapi diperintahkan untuk mandi. Lah, ngapa pula? Sekalian ada. Dah lah. Allah perintah aja jawapan sudah. Kita kahwin dengan isteri kita kan, tuan-tuan sekalian. Kita kahwin dengan isteri kita, okey. Isteri kita jadi isteri lah. Mak dia jadi mak mentua kita. Nah, persentuh isteri batal, serta mak mentua dah akan pening kepala pula sekarang. Atau so ikut akal lah tuan-tuan sekarang. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Benda pula tu sekarang, siapa yang lebih dekat, isteri ke mak mentua? Payah nak jawab tu. Isteri ke mak mentua? Takkan payah nak jawab. Isteri lah. Yang kata mak mentua lebih dekat, marah mak mentua ke? Tuan-tuan sekalian, isteri lah yang lebih dekat, tuan-tuan sekalian, takkan mak mentua pula. Tapi Allah telah menentukan bila kita kahwin, tuan sekalian, kita akad saja, aku terima nikahnya, automatik isteri mak mentua kita tu, mak isteri kita tu jadi mak mentua kita, setaraf dengan ibu kita, dan haram muabat kahwin selama-lama dengan semata-mata akad. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beza, ni sekadar ulah, dia beza dengan tiri beza, okey. Kalau hukum tiri lain, kalau mak tiri beza, kalau hukum tiri dia beza. Dengan mak mentua ni, mak mentua, pak mentua dia sama saja dengan ibu bapa kita, ya. Adapun kalau tiri belum tentu, ya. Contohlah tuan-tuan sekalian, ya. Seorang tu kahwin, ya, kahwin dengan seorang perempuan, akad nikah. Bila akad terkejut, ni siapa ni sebelah ni? Ini anak saya lah, dia khabar. Oh, kau berkenan lah kanak awak, dah akad dah, boleh tu sekarang, boleh, sebab dia anak tiri. Sekarang, okey, cerai pula mak, kahwin dengan anak boleh, tapi dengan syarat belum melakukan hubungan dengan mak dia lah. Marah mak, celaka betul tuan-tuan sekarang. Contohlah, dari segi hukumnya lah, jadi ada bab-bab tuan-tuan sekalian yang tak boleh kita nak ikut berdasarkan akal, sebab itu kata Sinali, laukana dina birra'i lakana asfala rijli, afdal min zahirah. Lebih kurang itulah maksud dia. Ini dalam bab khuf lah, kita jangan pakai dah stocking tebal tu yang pakai kulit tu. Sekarang kita boleh pakai lah musim-musim sejuk, kalau tuan-tuan ada boleh pakai, tidur malam pakai stocking tebal tu, sebelum pakai uduk, lepas tu sarung, okey. Lepas tu bangun pagi tuan-tuan sekalian, kita pun ambil uduk tuan sekalian, tak payah tanggal pun stocking kulit kita tu, hanya basuh tangan, sapu di atas. Ni tapak kaki, saya tunjuk contoh ni, tunjuk contoh tapak kaki. Nak tunjuk contoh kaki saya kan tak senonoh pula. Ni tapak kaki, sapu di atas, jangan sapu di bawah. Boleh juga sapu di bawah, sunnah Nabi sapu di atas. Lalu sini Ali kata, kalaulah agama tu berdasar pada akal, salah dah kesapu atas, tepat bawah tu kita pijak dah, tuan-tuan sekalian. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi silapnya iblis di sini tuan-tuan sekalian, apabila dia menilai berdasarkan akal dia, api lebih mulia daripada tanah. Dia yang kata, Allah tak kata pun tuan-tuan sekalian, jadi kemudian tuan-tuan sekalian, dia ada sikitlah tersebar. Saya rasa dah sekarang dah ramai membetulkan lah tuan-tuan sekalian, para ahli ulama betulkan tentang apa tu, tentang kisah Nabi Adam dengan syaitan ni tuan-tuan sekalian. Kerana dulu-dulu ni biasalah, saya sekadar ulang sekalian, maklumat dulu-dulu yang kita dapat maklumat daripada penceramah dulu, ustaz-ustaz dulu tu sekarang, jika silap kita harus hargai usaha mereka, silap tu biasalah kerana maklumat yang dapat masa itu, sekarang dibetulkan, jadi kita betulkan lah, antara silap tuan-tuan sekalian berkaitan dengan iblis goda apa tu Nabi Adam ni tuan-tuan sekalian, maka tersebar yang menyatakan
Nabi Adam ni goda, Nabi Adam goda pula, iblis ni goda, nak cuba goda, tak berjaya lah, sebab Nabi Adam ni tahu bahawa iblis ni musuh dia, lalu digunakan untuk goda siapa? Goda Hawa, isteri dia. Itu kita begitulah, Hawa makan, makan buah tu, nanti saya cerita sikit nanti, gitu gambaran. Adakah benar bahawa iblis goda Hawa, kan? Jadi kadang-kadang dibawa pandangan dia kita ada perempuan lah. Inilah yang menyebabkan orang lelaki rosak perempuan ni. Nabi Adam sebenar tak nak makan, nyegoda pula dia, apa tu, dia Siti Hawa makanlah. Tuan-tuan sekalian, dalam Quran tak sebut pun waswasa ilaihum syaitan. Ni dalam surah apa? Dalam surah Taha, syaitan menggoda kedua-duanya. Tak ada cerita pun yang syaitan goda Nabi Adam, tak cerita, godanya dua-dua tu sekarang. Bahkan dalam satu ayat secara umum disebut dengan jelas, surah Baqarah, syaitan goda Adam, dan disebut, tuan-tuan sekalian, fa'asa Adam fagawa, maka Adam telah pun derhaka pada Tuhannya. Mengapa? Sebab langgar perintah Tuhan, jangan dekat pada pokok tadi. Jadi ini isu pertama. Kalau nak kata bahawa Nabi Adam ni digoda oleh Hawa, tak, tuan-tuan sekalian. Bahkan syaitan goda Nabi Adam dan syaitan goda Hawa, dan kedua-duanya pergi makan. Mengapa makan tu, tuan-tuan sekalian? Kerana syaitan pujuk dengan menggunakan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah. Digoda situlah kelemahan manusia. Jadi syaitan pun, iblis pun sebut pada Nabi Adam, pokok yang Allah larang kamu dekat tu, dan yang dalam dekat bukan tak bagi makan, tak bagi dekat pun. Fala taqraba hazi syajarah, kamu berdua wahai Adam dan Hawa jangan dekat dengan pokok ni, dekat pun tak bagi. Lalu Nabi Adam sekarang pergi dekat tu sebab syaitan ni dia menyamar, kemudian dia pujuk. Kamu tahu tak mengapa? Sebab Allah tak bagi ambil makan, ambil manfaat daripada pokok tu. Jadi syaitan pun sebut pokok tu, kalau kamu makan, tak kira lah buah ke daun dia apa benda, akar kayu dia benda, tak kira lah apa dia makan, dia menyebabkan kamu akan kekal hidup selama-lamanya, khuldi, wala yabla, dan kamu tidak akan mati, dan kamu akan bertukar status kamu jadi malaikat. Jadi perkara ni Allah biarkan jadi pertarungan lah, jadi Nabi Adam pun terfikirlah, sungguh kalau makan ada khasiat dia, dia lupa pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dekat. Sebab kalau kita baca huraian-huraian para ahli ulama tafsir, dia akan sebutlah ini kelemahan manusia. Manusia ni, kita lah tuan-tuan sekalian, dia memang ada rasa nak kekal lama, nak kekal lama. Kalau boleh nak hidup lama sikit, nak kuat lagi, tuan-tuan sekalian. Itu kelemahan yang ada pada manusia. Jadi lalu Nabi Adam pun bila dengar perkataan khasiat pokok tu, boleh menjadikan khuldi, khuldi ni kekal, jadi dia pun pergi dekat dan makan. Baik, dia makan tu apa? Tersebar makan apa? Makan buah lah. Apa nama buah tu? Buah khuldi. Salah, tuan-tuan. Makan pun tak tahu makan apa, dia sebut makan je. Jadi makan boleh makan segala benda, buah boleh, daun boleh, akar kayu dia boleh juga. Tuan-tuan sekalian, boleh makan lah. Cuma setengah ulama kata biasa kalau makan buah lah, itu je lah. Tapi nak kata makan buah tak mesti juga. Tak ada sebut pun makan apa. Baik, dan disebut tentang buah khuldi, pun sama masalah juga. Jadi tersebar ni, itu perlu betulkan. Kalau kata makan buah, daripada pokok tu nama ni pokok apa, atau buah tu nama buah apa? Buah syurga, atau nama pokok tu, atau pokok syurga. Dalam Quran dia cerita buah, dia cerita pokok, syajarah. Wala taqrabu hazihi syajarah, jangan kamu dekat dengan pokok ni. Pokok ni apa? Pokok syurga nama dia.
Kalau kita kata buah syurga lah. Ni ubah nama buah khuldi. Siapa yang nama buah khuldi? Buah khuldi itu nama yang diberi nama oleh syaitan, oleh iblis. Iblis yang bagi nama. Buah ni buah khuldi, buah kekal. Ya. Allah kata pokok ni pokok syurga. Syaitan kata pokok khuldi. Kita pakai istilah syaitan. Sabar betul. Betul sekalian ya. Ini yang saya bawa sekarang ya. Dia tak ada pokok khuldi ni. Pokok ya, maka dia pokok yang menyebabkan kamu kekal, lama, sihat, boleh tak mati dan bertukar menjadi malaikat mulia. Je tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi Adam dia terpesona lah. Dia macam kita juga. Kita kan anak Nabi Adam tuan sekalian. Pantas tengok cerita ubat kuat sapu belaka. Ni kurang dah. Dulu Pekasari tuan-tuan sekalian, adalah cerita ubat kuat ni untuk mahu kakak sekalian sajalah. Orang lelaki begitulah, dia orang perempuan, orang lelaki begitulah, dia orang perempuan ni cerita kelawar. Kalau cerita pasal hak lawa tu asal kira lah tuan-tuan sekalian. Sekarang ni jangan main-main. Kalau tempat saya kerja tu sekarang umur 58 gaya. Kalau sekarang tu apa 60 awak 58 gaya dia macam 45. Ini untuk abang dia kan bawah. Kita poyek juga. Okey lah, tak apalah. Betul sekalian ya. Sekarang berubah. Mengapa? Sebab macam-macam ubat. Ya, macam-macam ubat. Saya minta maaf cerita luar sikit lah. Saya ada seorang kenalan lah. Usia hampir 60 tahun perempuan ya. Okey, hampir 60 tahun. Bila saya jumpa saya terkejut dia. Agak baiklah hubungan, agak baiklah. Terkejut sebab tuan sekarang umur 60. Muka gaya 45 Ustaz. Boleh semua. Macam mana sekarang ya? Okay. Masa bergambar ni terkejut lah ya? Macam adik kita pula sekarang pada tua pada kita kalau dengan orang lain gitu lah, terkejut sekarang. Sekali-sekali dia pergi ke Mekah sekarang. Dia pergi ke Mekah ni naik haji. Dia ambil gambar di Mekah bila ambil ke Mekah lah tua betul tuan-tuan sekarang terkejut tuan-tuan sekarang. Rupa di Mekah dia tak make up sekarang tapi dia make up sekarang dia bukan macam make up dulu. Make up dulu tu nampak beza kan. Make up sekarang dia pandai diikut warna kulit lah. Jadi kita tak nampak sangat. Jadi muka-muka asal tu ada lah. Make up dulu lah songong. Mulik dulu lah apa tu 20 tahun dulu sekarang. Muka putih bukan main lawa, tengkuk hitam. Mana kulit hitam zaman sekarang dah dia tak ajar kita. Kalau orang hitam lah tapi dia akan letakkan sekarang. Jadi tak ada gaya perubahan ya. Macam muka muda dia. Bukan berubah muka lain sekarang tak ya. Okey, jadi bila dia pergi ke Mekah gini lah ya, terkejut ngapa tua pula baru fikir dia tak make up kan. Lepas tu 2 minggu balik tu sekali lepas Mekah lawa balik tuan-tuan sekalian. Nak cerita hari ni orang perempuan lah. Orang perempuan dia lawa, orang lelaki dia tak percaya ke lawa ni, dia percaya ke kuat. Pantang cerita ubat kuat. Walaupun tua-tua ni begitu juga dengan ubat kuat lain macam ya. Betul je lah. Betul je lah. Tuan-tuan sekalian ya. Okey. Itulah kelemahan yang ada pada Nabi Adam AS. Dan itu kelemahan yang daripada mana digunakan oleh iblis ya. Maka Nabi Adam pun tuan-tuan sekalian dia pun pergi makan ya. Dia disebut dalam Quran kedua-duanya makan. Makan apa? Wallahu a'lam ya. Baik. Pun sama ya. Yang saya nak sebut tu antara kesilapan menyebut bahawa Nabi Adam ni digoda oleh Siti Hawa. Salah. Dia ada kecenderungan untuk menyalahkan perempuan. Perempuan adalah punca segala benda. Dah tuan-tuan sekalian. Tak ada kena-mena dengan cerita Nabi Hawa. Apa telah dengan cerita Nabi Hawa. Apa telah tambah lagi tengah. Ini semua cerita palsu belaka. Buat Nabi ni berhati-hati ya. Tak boleh kita pakai sekarang dah betul dah kurang dah cerita ya. Tapi dulu tu saya bawa tengah-tengah cakap, tengah-tengah makan tu, maka datanglah seruan Allah Subhanahu Wa Taala, suara yang kuat. Lekat buah khudi sini. Itulah orang lelaki di sini dia kat bawah. Terus kan pandai-pandai pula tuan-tuan ya. Orang perempuan hawa ni dah termakan, masuk dalam perut. Okey, ya. Tak ada asas sama sekali ya. Itu sikitlah perkongsian ya. Jadi syaitan laknatullah digoda siapa? Goda dua-dua sekali. Ya, bahkan dalam Quran ni yang menyebut maka Adam pun telah derhaka. Disebut perkataan derhaka. Fa'asa Adam rabbahu. Maka Adam pun derhaka. Maksudnya tidak ikut perintah Tuhannya. Jadi kisah-kisah tersebut dia perlu dibetulkan ya. Dan tidak ada kena-mengena sama sekali dengan pengaruh Siti Hawa dan seumpamanya. Dan itu semua kesilapan yang berlaku pada Nabi Adam dan isterinya kedua-dua sekali ya.
Jadi kembali dalam ayat yang kita bincang ni, jadi Allah Subhanahu Wa Taala pertama memerintahkan pada syaitan atau iblis untuk sujud. Tujuan untuk menghormati, iaitu perintah Allah. Maka semua sujud kecuali iblis. Mengapa? Sebab kita dah bincang kerana iblis ni sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sombong ni sifat antara sifat awal yang merosakkan manusia, dan dua hasad. Ini dua sifat yang ada pada iblis yang menjadikan iblis yang peringkat awalnya baik jadi rosak. Apa dia sombong? Ulang balik kita ambil tafsiran yang paling baik ialah daripada hadis Nabi SAW. Apakah sombong? Nabi sebut dalam satu hadis, maksudnya al-kibru, sombong itu ialah kita pandang hina pada manusia. Jangan pandang rendah jangan pandang rendah pada manusia, maksudnya hormati manusia sebagaimana biasa saja. Ini berlaku kesilapan manusia pada hari ni. Kalau orang dia pandang rendah pada orang lain, dia telah sombong. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, tidak batarul haq wa batarul haq. Yang kedua ialah tidak menerima kebenaran. Kalau kita ada amalan kita silap, dan sekarang pandangan kita tak betul, lalu kita tahu yang betul, lalu kita terima, maka kita tak sombong. Orang yang tak boleh terima perkara yang benar, mereka adalah orang yang sombong. Jadi dua sifat keji yang daripada malaikat, yang daripada iblis lah, syaitan laknatullah atau iblis. Dalam surah Yasin yang kita maklum, sehingga Allah mengatakan innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang utama. Mengapa cerita iblis ini diulang banyak kali? Tujuan dan ingatkan itu musuh yang paling utama lah. Dalam satu hadis, tuan-tuan sekalian, Nabi menyebut setiap orang Islam ini dia dilengkari dengan 5 musuh. Dia dilengkari, maksudnya kita berhadapan dengan 5 musuh. Tak apalah saya sebut, tuan-tuan sekalian. Pertama, orang Islam, pertama kita berhadapan dengan orang kafir yang memusuhi, orang yang membenci. Orang Islam sendiri orang Islam sendiri yang hasad. Jadi ada juga kadang-kadang kita berhadapan dengan orang sama kita lah yang hasad. Yang penting kita jangan ada hasad pada orang lain lah. Yang keempat, nafsu. Yang kelima, syaitan laknatullah. Jadi Nabi sebut yang antara 5 ni, tuan-tuan sekalian, yang paling besar sekali iblis lah. Iblis. Mengapa? Sebab iblis ni paling besar. Sebab iblis ni kafir sama, jahat-jahat boleh dia masuk Islam, dia baik. Orang Islam lagi lah, mungkin dia sedar, dia insaf. Hawa nafsu boleh kita kawal. Mungkin nafsu ni bukan keji, kita maklum nafsu ni tak keji. Salah tu kalau orang pandang keji, salah tuan-tuan sekalian. Nafsu ni tak keji. Yang salahnya bila kita melampaui batas. Contoh-contoh yang kita sebut banyak kali lah. Contoh nafsu ni yang paling mudah. Biasanya orang ni bila sebut nafsu, dia pergi nafsu seksual selalu. Nafsu ni semua keinginan lah, termasuk makan. Nafsu makan, adakah makan keji? Tak. Termasuk nafsu seks pun sama keji? Tak. Yang keji bila melampaui batas daripada yang dihadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau ada orang sebut ucapan tu salah lah, ni maksudnya kalau kahwin lebih pada satu, ada setengah orang ucap ini orang tu, dia tu nikah. Tak dengar cerita Pangah tu, kahwin seorang lagi, ikut nafsu. Tuan-tuan sekalian, adakah betul ayat tersebut? Tak, itu salah tuan-tuan sekalian. Dia kahwin ikut nafsu. Adakah ikut nafsu tu keji? Mana keji pula? Tak salah tuan-tuan sekalian. Mana pula salah? Okey. Yang nak marahnya kahwin, umur dia berapa tahun Pangah tu? 60. Dia berapa tahun Pangah tu? 60. 28. Orang kena marah. Mengumpat belaka tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian. Jadi adalah ungkapan ini bukan ikut lah. Jadi
Mengapa? Untuk memusuhi manusia selama-lamanya, kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Itu saja. Syaitan itu janji syaitan kepada Allah SWT, janji iblis kepada Allah, aku akan sesat mereka semuanya kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Ini kita maklum. Siapa yang ikhlas, maksudnya yang beramal hanya kerana Allah, dan nak cari redanya, maka dia selamat. Siapa yang tak ikhlas, maka dia terdedah kepada godaan syaitan laknatullah. Sebagaimana kisah yang mungkin pernah kita dengar, tak apalah kita ulang balik cerita ringkas tuan-tuan sekalian. Di kampung, satu kampung, Nabi katalah, ini satu hadis sahih, dalam satu kampung tu, pada peringkat awal elok aja orang beribadat, tiba-tiba syaitan tipu, jadikan pokok tu ada unsur-unsur keajaiban, sebabkan orang pun ramai pergi pokok tu, menurun, tunai hajat, letak pulut kuning, letak benda macam-macam lah, dan bila buat jadi. Ini orang salah faham tu. Ini berlaku lah. Sebab itu kalau kita tengok negara kita agak terkawal lah. Kalau luar negara sekarang pemuja kubur lah, datang ke kubur tu sekarang, buat hajat. Kalau saya di Mesir lah, di Mesir kubur-kubur Sayyidina Husin, campur duit penuh. Kubur-kubur wali dia pergi sekarang, tunai hajat, campur duit tu sekarang, dengan tujuan untuk kebaikan. Lepas tu pagi besok terkejut duit tu tak ada. Berkat kan, apa tak, memang tak ada, sapu dia tuan tu. Orang yang menjaga tu kan, orang yang menjaga kubur tu tengok makin campur makin bagus, makin campur makin banyak tu sekarang. Orang dah balik dia pun sapu ke dia. Pagi besok datang balik, tak ada dah duit tu, dia kata kena tipu bodoh je. Betul sekalian. Okey, sebab tu bila ikut sunnah selamat, tak payah campur-campur duit. Jadi kembali pada cerita tadi, jadi orang alim ni kan, orang alim ni kata Rasulullah SAW, bila dia tengok je pokok ni telah menjadikan sebab untuk orang syirik, dia pun ambil kapak. Ikan cerita tuan sekarang, dia pun nak pergi tebang. Dalam perjalanan syaitan menjelma menjadi manusia, lawan dia, berlawan kalah syaitan. Bila kalah tuan sekarang, dia pun nak pergi. Dalam bila nak pergi juga syaitan kata, tak salah tebang pokok tu, aku janji, kalau kamu sembahyang duit. Masalah tu, kita tak khabar ke dia, kita pun sama juga. Lepas maya dapat apa? Dapat duit. Awak janji? Ya, dia apa? Dia pun balik tu sekarang. Orang alim ni balik tu sekarang, lepas maya dapat duit sungguh. Hari pertama, hari kedua lepas maya dapat duit. Tu sekarang penuh masjid. Kalau lepas maya dapat duit ni. Hari ketiga tu sekarang dapat duit tu sekarang. Hari keempat tak ada. Dalam cerita-cerita ditambah lagi. Dia pun buka sejadah, sebab biasanya lepas tu buka sejadah ada duit. Hari keempat sekarang buka sejadah tak ada duit. Lepas tu dia pergi buka pula sejadah makmum, dia cerita tambah-tambah lah. Tengok kot syaitan salah letak. Sekarang marah dia. Bila marah sekarang dia pergi semula tuan-tuan sekalian nak tebang. Syaitan pun, iblis pun menjelma, berlawan balik tuan sekarang, kalah dia. Kali pertama kalah syaitan, kalah iblis. Kali kedua kalah dia. Lalu dia kata, mengapa kali pertama aku menang? Dia kata, kamu kali pertama menang, kamu ikhlas, maka Allah bantu kamu. Kali kedua kamu dah tak ikhlas, kamu nak tebang pokok kerana tak dapat duit, maka aku jadi kuat. Jadi kita maklum sekarang, siapa yang lebih kuat antara manusia dengan iblis? Manusia lebih kuat, tapi dengan syarat mereka diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Quran menyebut, dia tak ada jalan damainya. Dengan manusia jahat macam mana dia ada jalan damai dia, tapi dengan iblis tak ada jalan damainya. Apa yang disuruh? Mudah. Kita disuruh sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga doa-doa lain. Itu panduan yang diajar oleh Allah dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, amalan, apakah amalan yang paling mulia selepas solat? Amalan yang paling mulia selepas solat baca Quran. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Ini kita buat belakalah. Bila kita baca Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan sekalian, apa benda kerja pula baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan?
Kita nak buat pekerjaan paling mulia pun Allah suruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Patut itu sekarang tak payah dah. Sebab apa? Sebab kita nak baca Quran ni, orang yang nak baca Quran ni makna tu sekarang orang yang telah gagal digoda oleh syaitan. Bukan senang tuan-tuan nak baca Quran. Tuan-tuan kita ada pengalaman tak? Oh, itu sekarang mikir banyak kali. Nak baca tak nak baca tak nak baca tak nak baca keputusan. Nak lama ke tak siap, nak lama siap, keputusan ni sekejap. Terus kena. Itu pun lepas sekejap tu kita kata mojo juga baca. Alhamdulillah dapat satu muka surat. Doalah ya Allah bantu kita sekurang-kurang dapat satu muka surat sehari dah lah ya. Hari ni mudah buka je lah. Tekan sekarang keluar baca muka-muka surat. Itu pun puas mikir. Lepas dah baca satu muka surat dah rasa naik martabat dah. Dah jadi wali ya. Apa tu borok tu dibaca Quran. Jadi amalan paling mulia ni pun disuruh. Mengapa? Sebab sepanjang masa kita terdedah kepada godaan syaitan tanpa kita sedar. Okey. Yang lain pun dah sedar. Sebab itu dia ingat banyak kali. Sebab manusia itu kan terlupa. Ya, dia ingat musuh dia paling besar siapa? Amerika. Memang Amerika jahat kan. Tapi jangan lupa syaitan lebih besar. Israel, ya, memang musuh besar. Tapi jangan lupa ya bahawa yang paling besar itu adalah siapa? Iblis laknatullah. Sebab tengah-tengah marah ke Amerika, celaka Amerika, ceraka Donald Trump, Marlboro dalam pokok maksiat pula orang rokok juga kena tuan-tuan sekalian. Dia lupa tu syaitan goda tak sedar tuan-tuan sekalian. Molek juga Marlboro ada dalam ni kan tuan-tuan sekalian. Jadi itu tadilah ya, samalah ya, kita ambil peringatan ya, untuk selamat, dekatkan diri kita dengan sunnah Nabi SAW, jadilah seikhlas-ikhlasnya. Maka selamatlah kita daripada godaan syaitan laknatullah. Kerana dia takkan berhenti ya untuk menggoda manusia. Ada riwayat saya tutupkan sekarang dengan menyebut ya, seorang sahabat diminta untuk tengok bagaimana iblis menggoda manusia. Ya, lalu Nabi SAW menyatakan, kamu tak mampu, tak usah tengoklah ya. Dia kata, aku nak tengok ya Rasulullah, aku mampu. Lalu Nabi doa lah. Nabi doa sekarang, dia pun dapat tengok terus. Dia kata, wahai Rasulullah, doa supaya tak nampak, tak daya nak tengok lah. Terus lalu Nabi pun betul doa kembali, tak nampak semula. Lalu Nabi kata, apa yang kamu nampak? Aku nampak syaitan, iblis menggoda manusia. Setiap kita ini seperti lalat menghorong bangkai. Tuan-tuan gambar kan? Lalat menghorong bangkai. Dia akan buat berada di sekeliling kita sehingga hati kita ya, akan diganggu ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mengapa? Sebab kita disuruh ingat pada Allah sepanjang masa, banyak muhasabah ya, supaya kita dapat berlindung ya, daripada kita terselamat. Syaitan tu goda juga, tapi kita akan selamat ya daripada godaan syaitan ya. Jalan tadilah ikut panduan sunnah, kita akan selamat ya. Sebab tu sekarang kalau kita semayang ya, Allahu Akbar ya. Kalau kita tak ada ilmu tu bahaya. Yang pernah kita sebut, saya sekadar ulang, Allahu Akbar semayang berjemaah. Dia ada satu sifat kecenderungan yang kita layan. Apa dia? Suka cari salah orang ya. Tiba-tiba dengar suara Tok Imam lain ni, mula dah. Dia lupa tu syaitan tengah goda dia tu. Kau Tok Imam ni kau tak selera betul. Dia mula dah. Okay. Sebab itu Imam Ghazali kata apa? Bila kamu sembahyang di belakang imam, kamu jadi makmum, kamu ingat kamu makmum. Walaupun kamu seorang ulama besar, turunkan taraf kamu ya, jadikan kamu biasa. Walaupun kamu seorang yang qari, pandai baca Quran, turunkan darjat kamu, lupakan darjat kita. Makmum, hamba Allah sedang berhadap, bincang siapa tu imam kita, jangan bincang ya bagaimana bacaan dia. Ini kita rasa baik tu, tapi tertipu dah. Okey, kita dengar tu imam baca, dah lah suara lain macam. Tiba-tiba waladhalli, tak cukup harakat, kita khabar. Kau belajar 6
Ni 3 je. Oh, awak tengah digoda syaitan. Kita tengah digoda syaitan. Kita rasa baik kan? Kita lupa. Itu salah tu. Syaitan akan buat segala-gala tu sekarang. Doakan. Allah lindungi kita semua. Dan banyak akan menyebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.